Kita sokong kat rumah aje. Nervous esok. Good morning korang. Sekarang pukul 8.30. Daya nak kena pergi hantar adik dia pergi kerja. And hantar adik dia lagi seorang kena balik rumah sebab dia kena teman ayah Daya jaga mak Daya. Saya akan buat vlog apa Bumi buat seharian tanpa sesiapa di rumah. Ni siap pergi kerja. Jom makan dulu anak-anak Suzy. Lepas tu baby sekejap lagi ya. Sekejap ya. Pergi hantar diorang ni dulu. Masih sepah lagi. Banyak lagi barang nak kena kemas. Sebelum hantar dia pergi kerja, singgah beli nasi lemak dulu. Kat sini adalah nasi lemak yang saya paling suka. Nasi lemak ikan. Dekat Wangsa Maju, Section 2. Dulu masa dia kerja guys, masa dia duduk kat Wangsa Maju belum kahwin dengan Nidal, ada selalulah tapau kat sini nasi lemak ikan. Dak weh, dak dak. Ikan ya. Okey. Malangnya nasi lemak ikan habis. Kita cuba esok. Mula-mula ingatkan ikan tu habis, sambal ikan tu habis. Rupanya nasi lemak pun habis. So Bimil tak dapatlah makan nasi lemak ikan hari ni. Esok bagilah, saya cuba esok bagi insya-Allah. Alright, so dah hantar dorang. Now Daya seorang kat rumah. Saya nak sambung tidur sebab semalam Daya tidur pukul 5 pagi. Waktu tu tadi hantar dia pukul 8 dah bangun. Now saya nak sambung tidur. Lepas tu tengoklah kalau badan ni larat, saya nak mengemas lah. Saya nak cuci kain, saya nak jemur kain, saya nak kena bagi makan burung, bagi makan monyet, bagi makan kucing. Hello, so tadi pagi kita dah pergi cari nasi lemak ikan, tak ada. Dan balik dah sambung tidur. Now dah kena bagi makan kucing, bagi makan monyet, bagi makan burung. And then tengoklah ada kain nak dicuci ke, nak dijemur ke. Kita tengoklah. Hari ni saya tunjuklah apa rutin saya seharian tanpa mereka di rumah. Vacuum siap-siap. Hari ni kena vacuum. So kalau tidak bulu kucing. Let's go. Ni Billy Adam. Hai Syed. Hai. Semua lapar? Lapar? Hai brokoli. Hello. Hei. Sabar. Hai. Kalau pagi dia akan bagi dia makan ni. Okay, so seorang satu pack, tapi pumpkin je 2. And then after makan, dia akan pump salmon oil ni kat mulut diorang. Sabar. Excuse me.
Makan sayang. Makan. Kejap. Masing-masing dah kenyang. Kan Pumpkin? Adi pun belum habis lagi menjilat. Brokoli how? Okay? Garfield okay? So Brokoli, selama 4 hari awak kat sini macam mana? Perasaan awak? Ni nak Pumpkin. Ni bapak dia. Tak muka. Ni bapak dia. Ni anak dia. Okay, dah siap makan. Kita makan minyak salmon. Kalau dah siap makan, then dia akan pump salmon oil ni kat mulut diorang. Start with Atan. Tangan mulut. Kenyang. Done. Next, kita kali. Sedap. 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 Next, Adi. Duduk dia diam. Yang ni tak ada tidur diam. Yang ni dia tak suka orang pegang dia. Kat mulut. Yang ni yang paling gemuk. Si Garfield. Pumpkin. Pumpkin kadang senang, kadang dia susah. Kadang dia menyenangkan saya, kadang dia menyusahkan saya. Sayang, sekali. Dah siap.
Aktifnya awak. So dekat sini dah settle. Kucing-kucing dah settle. Dah makan, dah bersihkan litter box, dah tukar air, dah mop, dah sapu semua. Now kita pergi settle monyet Baba dengan burung-burung Baba. Sian dia, lapar ya. Lapar ya. Oloh. Lapar. Nak makan. Baby. Diam. Mana anak Suzy pun ada kat sini. Sekejap. Settle baby dulu. Buat susu dia dulu. Sekejap. Lepas tu baru settle burung-burung Baba. Nak kena bagi makan. Air masih ada. Makanan dia. Sekejap ya. Anak-anak Suzy ada. Tapi dia tak nampak Suzy daripada semalam. Saya rasa Suzy dah beranak dah. Tapi tak tahu dia beranak kat mana. So, okay, susu baby dah siap. Bukan baby dah ya, baby monyet. Susu baby monyet dah siap. Dan kita bagi dia roti. Dia makan roti je. Dan dia cakap, apa ni bagi makan baby? Baba lah panggil dia baby. Dengan idea. Lepas tu baru kita bagi satu kucing anak-anak Suzy ni. Lepas tu then burung. Baby, susu. Lapar ya. Ni kakak tak sini ya. Tak sini roti ya. Kita settle anak-anak Suzy pula nak suka pasir dah. Okay, anak Suzy dan baby, you dah makan roti? Wah. Now kita bagi burung makan pula. Tadi saya lupa pakai sipar. Now kita ambil sipar. Hello. Baba cakap hati-hati naik ni. So makanan burung. Makanan burung kat sini. Sedap. Korang yang keluar pula. Saya ni Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai.
Nak bagi makan. Cukup. Air pun ada lagi. Ew! Oh my god, penyakit OCD saya melihat ini sangat sakit ya. Sangat sakit. Tapi itulah, nama pun sangka burung. Penat nak bersihkan hari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Careful. Wah, bahaya. Okay, done. So yang dekat luar-luar ni kita tabur-taburkan je. Okay, settle. Let's wash our hand. Okay, setelah sudah saya punya task hari ini. Saya tekan kucing, saya tekan burung, saya tekan monyet. Cuma Daya tak buat lagi cuci kain, tak jemur kain. Maybe tu esok. Now saya nak rehat, saya nak tengok movie, saya nak layan K-drama sampai habis. Saya tengah rehat-rehat, tapi makanan saya sampai. Saya lagi pick up makanan sekejap. Okay, jomlah kita makan. Makanan pun dah sampai. Saya order ayam gepuk Pak Gembus. Rasa macam nak makan pedas-pedas. Saya order ayam gepuk Pak Gembus kat Ampang Point guna Grab. Actually ni dah 2 kali tau Daya order sambal extra pedas. So kalau extra pedas, dia takkan bagi kacang banyak macam ni tau. Supposedly lah, selalu Daya beli memang takkan bagi kacang banyak ni. Yang ini mungkin level 1, level 2. Tapi ni dah 2 kali dia buat dia macam ni. Sumpah stres. Pada ayam gepuk Pak Gembus Ampang Point, tolong tolong sangat-sangat, tolong check betul-betul order korang. Memang macam ni ke? Memang kalau korang punya level extra pedas tu memang korang bagi sambal kacang banyak macam ni ke? Ini bukan level extra pedas ni. 2 kali dah saya beli dan sama je masalah dia. Pelik betul lah. Saya ni kan punyalah mood nak makan, nak pedas, nak makan. Tapi bila sampai macam ni, aduh. Tolong ya, ayam gepuk Pak Gembus Ampang Point, tolong sangat-sangat. Saya dah call, saya dah bagi kat review. Saya dah bagi review, saya dah cakap dah salah hantar apa semua. No respon. Ni kali ni sampai saya direct call ayam gepuk Pak Gembus Ampang Point. Tak angkat. So macam spoil lah. Apa-apa pun, bismillahirrahmanirrahim. Saya makan dulu. So finally peneman saya dah sampai. Dia dah balik kerja. Janganlah rekod. Morning guys. So dah baru bangun. Now saya nak buat, saya dah cuci muka, dah bersih gigi semua. Saya cuma tak mandi je lagi, sorry. Sebab saya bangun sebab saya nak tengok diorang weigh in. Bangun je terus buka live Celos, tengok diorang weigh in. So nak tunggu Jordan Boy, Putra and Jaden turn. Sambil-sambil tu saya nak buat saya punya breakfast sekejap.
Inilah jadi minuman favorite Daya sekarang guys. Nestem. Nestem madu. Campur full milk ataupun susu. And on the red corner, Jeddah Baja. Kita sokong kat rumah aje. Nervous esok. 56.5 in. Let's go, Dede. Ah! No, pendek. Tak apalah, Dede. Pendek pun pendek lah. Jeddah Batra 56.6 in. Wow. Let's go. First face off. Ladies and gentlemen, this is the co-main event on Beyond 5. Guys, cari Suzy daripada semalam. Suzy dah beranak dah. Ni anak dia kesian. DJ Eko. Tanya! DJ Eko kesian dia. Suzy mana lah. Tak menyusu anak ni. And on the red border, representing Malaysia, Jordan Boy. Jordan Boy Mahmud. Saya nampak suami saya. Okay. Let's go, Pak Nga. Let's go, suami. Oh, Putra. Pak Nga kurus. Suami. Weh in. So let's go. On Beyond Combat Showbiz 5. Besok di tenis indoor Senayan Jakarta. Okay, Assalamualaikum. First of all, terima kasih kepada Telos for give me a second opportunity. Thanks to my family, my wife, my friend. Risma. Putri. Thank you to all my fans. Oh, nak nangis. Saya sendiri sebenarnya tak yakin yang saya boleh kahwin. Alhamdulillah. Thanks to all my sponsor, Ravaiwa, for Kayot to make this all be possible. Sponsor all my family, my team. Let's go, Pak Nga. And inshallah, tomorrow you will see the real prime of Jordan Boy. InsyaAllah. Bismillah. Amin. Thank you, Telos, for giving me a second opportunity again. Let's go. Okay. Let's go, Adam. Nabila Jennifer 60.5. Ya Allah, anak gue udah gede. On the red corner, representing Let's go, Putra. Malaysia, Putra, the Prince Abdullah. This is gonna be an epic fight besok di ring Beyond 5. Jadi saksikan dan beli pay-per-view-nya cuma 49.000 untuk melihat pertandingan yang fenomenal ini antara Gaga Jal melawan Putra Abdullah. Gaga Jal 60.6 is
Yes. Putra Abdullah, 60.4 in. Let's go, Putra. Okay, so alhamdulillah urusan weigh-in pun dah selesai. Jordan Boy, Putra, Jaden dan diorang semua dah settle. Kita hari ni, Hidayah pun belum mandi. Tapi sebelum mandi dia nak settle dulu, nak kemas rumah. Now dah tengah cuci kain, nak jemur kain, settlekan semua binatang peliharaan, kucing, semua monyet, bagi makan, mandi. And then yes, itulah task kita hari ni. Pumpkin. Gavin. Nang. Kan. Atan. Tak makan? Gavin tak makan? Atan. Hi baby. Hello baby. Oh, ya Allah, macam monyet. Apa tu ya? Kau ni. Oh Yin. Okay. Saya letak makanan korang, okay? Ni kakak tak sini dulu. Nah, susu. Okay. Tengok sekejap. Burung-burung masih ada makanan ke tidak? Okey, dah habis. Sekejap. Saya nak pergi mandi, saya dah rimas, dan baru kita sambung. Tada! Dah siap mandi, sudah cantik. Sekarang kita nak makan. Adik saya masak sambal ikan. Jalan.
Kita nak cari Suzy. Sebab anak dia tu daripada semalam tak menyusu, tak apa. Dah lah bawa bersalin. Tapi Suzy tak nampak kelibat di mana. So kita nak cari dia sekejap. Tengok kat atas. Dah cari seluruh rumah, tak ada. So kita try tengok dekat atas pula. Pelik lah Suzy ni. Kalau korang perasan, ni adalah tempat dulu yang Putra, Rania, Jordan Boy and Nidal. Yang time Putra menjerit dapat phone tu yang tu kat sini. Ni lah kat sini lah tempatnya. Mana Suzy? Tak jumpa guys. Suzy. Panas kat atas ni, panas bahang. Suzy! Panas ni, cuma makan. So dah merata dah seluruh rumah dah cari Suzy daripada semalam. Seluruh rumah cari tak jumpa. Kesian lah anak dia tak menyusu. Sultan! No, you bodoh. Dah, apalah. Alang-alang tengah panas ni, kita pergi jemur kain lah dulu. Sultan! Sabar. Okay guys, so kerja dah semua dah settle. Diorang urusan diorang hari ni pun alhamdulillah settle, weigh in settle semua. So kita doakan esok diorang fight, diorang bawa balik kemenangan, especially Jordan Boy, Putra, Jaden and tim Malaysia lah. So hope diorang balik dengan selamat. Diorang dijauhkan dari kecederaan ke apa ke. Keluarga saya kat sana pun selamat. Selamat pergi, selamat pulang. Hope diorang balik dengan kemenangan. Saya akan support dari rumah. Dan semoga urusan Daya juga berjalan dengan lancar. Hope baby tak kelangkabut nak keluar sekarang lah sebab baba dia tak ada. Okay, kita kalau ikutkan due date kat Daya 17 hari bulan 7. Tapi itu cuma ramalan saja. Kemungkinan baby akan keluar awal ataupun keluar lewat, kita tak tahu. Doakan semoga urusan salin saya lancar lah. Baby pun keluar dengan sihat. Doakan untuk keluarga JTT tau guys. Thank you yang support. Jangan lupa subscribe dia punya YouTube, like and comment, share. Okay, thank you, bye.